Assalamualaikum Puan. Okey, saya nak tanya Puan daripada mana? Saya daripada Felda Palu 5. First time ni datang sini. Macam mana tahu kedai Hatta? Daripada Facebook, Instagram, TikTok. Okey, boleh saya tahu menu apa yang Puan makan tadi? Sebab ramai nampaknya tadi. Antaranya tadi saya order nasi goreng ayam rangka, chicken grill, nasi goreng cili padi, kwetiau orang dan udang. Lagi satu meatball. Apa komen Puan berkenaan dengan makanan-makanan tersebut? Walaupun saya first time datang sini, tapi Alhamdulillah makanan dia semua sedap, menempati cita rasa kami keluarga. Alhamdulillah. Lepas tu saya nak tanya apa yang Puan rasa kedai Hatta ni perlu ditambah baik? Perlu tambah baik, mungkin dari segi boleh tambah TV ke? Oh, dah tambah TV. Wah, ni kaki-kaki bola ni. Puan rasa Puan boleh suggest tak kat orang kat luar sana untuk datang ke kedai Hatta? Saya memang sangat mengalu lah kan, siapa yang datang. Malu-malu Puan ni. Okay. Tiba-tiba kena terjah. Kan datang nak makan kena terjah. Macam tu lah. Kita memang tiba-tiba je kita akan terjah. Okey, terima kasih banyak Puan. Sama-sama. Doakan kedai Hatta dipermudahkan. Amin, mudah-mudahan. Dapat pekerja-pekerja yang bertanggungjawab, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okay. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.